Waktu awak nak tunggang saya, awak nak bawa saya ke majlis-majlis di negeri Kedah, kononnya saya ni anak Kedah, saya ni hero semua. Awak cari saya. Lepas tu kepada orang-orang PAS yang duk maki saya. Ni kawan-kawan saya dalam PAS. Kamu marah saya hanya kerana DC dan kamu marah benda ni kerana ada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak beritahu pada kawan-kawan PAS saya. Bila saya balik, saya tolak semua permintaan orang nak jumpa saya kecuali pemimpin PAS. Orang PAS yang duk maki saya ni. Waktu saya balik daripada Sumut, saya tolak pertemuan dengan semua orang. Kecuali saya jumpa 4 je ahli Parlimen PAS untuk menceritakan pengalaman dan berkongsi dengan mereka. Itu pun saya kata jangan letak video. Dia record juga video, dia post juga. Hari ni puak-puak tu baki saya. Dulu dia yang datang jumpa saya balik Gaza. Saya tak nak jumpa siapa pun. Tapi saya tak dapat mengelak kerana mereka nak datang betul-betul. Saya jumpa 4 ahli Parlimen PAS. Saya bercerita dan saya bergambarkan pada mereka apa yang patut dilakukan kalau kita nak bercerita tentang Gaza ni. Saya kata jangan post. Dia ambil video, dia post hari yang saya berguna untuk mereka. Tak ada baki saya. Baik, bagi yang mereka menyokong parti-parti yang lain, saya tak pernah interview orang PKR panjang saya buat podcasting. Yang saya interview Datuk Tan Sri Mahyudin Yassin. Yang saya interview Tan Sri Mahyudin Yassin.